Hari raya pertama hari tu kau dah makan macam-macam. Esoknya terus kau sakit perut. Orang lain elok je tak sakit perut. Tapi kau pelik, kau makan sama je macam orang lain. Dan benda ni dah berulang tiap kali raya. Kau seorang je sakit perut lepas makan banyak waktu raya pertama. Itu tandanya perut kau dalam keadaan yang tak sihat. Antara kesan lain yang perut kau tu kotor, kau dah bersenam tapi masih besar lagi. Dah makan banyak tapi masih lapar lagi. Mood tak stable, asyik rasa mengantuk. Dan gula dalam darah tak terkawal. Semua punca ni datang daripada perut yang kotor. Untuk bersihkan perut kau kena ada 3 benda. Probiotik, prebiotik dan juga postbiotik. Probiotik adalah bakteria baik yang menjaga perut kau. Prebiotik makanan kepada bakteria baik supaya dia berfungsi dengan elok. Dan postbiotik yang menjaga usus dari dalam supaya kekal sihat dan berfungsi dengan stabil. Nak cari probiotik, prebiotik, postbiotik satu-satu memang susah. Kadang-kadang susah nak konsisten dan dos pun tak terkawal. Kalau aku nak mudah, aku guna Glunova daripada Fastwell ni. Dalam ni dia lengkap probiotik, prebiotik dan juga postbiotik. Glunova ni dalam bentuk serbuk, kau cuma bancuh je dengan air, senang nak minum. Bila minum tu sangat menyegarkan. Dalam ni dia ada buah melbori putih dan juga daun banaba yang dapat membantu mengawal gula dalam darah. Untuk satu bekas ni boleh bertahan dalam 2 minggu. Untuk penggunaan sebulan, aku cadangkan ambil 3 bekas dan harga pun lebih berbaloi. Sekarang ni pun harga tengah ada promo. Kalau kau nak dapatkan, tekan link dekat bawah.